Dah. Alright. Okay, intro masuk. Okay, sudah senja. Okay, as you know, tiba Aira lah. Okay, boleh tengok episod 1. Don't forget to subscribe and then follow our IG and TikTok. Okay, terus. Okay. Yes. So kita tak nak bagi kita punya apa kata guest kita tertunggu-tunggu. Korang pun nak tengok kan siapa guest. Handsome seorang, cantik pun seorang. So kita perkenalkan Miss Ain and Cik Adi. Okay. Cik Adik boleh mulakan dulu. Introduce yourself. Oh, introduce myself. Okay. Okay, nama saya Adib. So nak cakap apa? Dari batch T-Rock. Okay, Saya studio leader untuk semester 08 lah. Wow. Okay. Nice. Mano, jangan masuk lagi terus. Kita bagi introduce dulu. Okay, Miss Ain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak tahu mana satu nak pandang kamera. Yang ni ke yang itu? Pandang je lah. Boleh je mana-mana. Oh, okay. So, nama saya Ain. Boleh panggil Miss Ain. Masih Miss? Masih Miss lah setakat ni. Doakan jadi madam, cik. Tak ada. Gurau. Apa nak introduce? Kalau ikut batch, saya Arculus. Wow. Bawah ni, atas yang ni lah basically. And di semester jadi tutor untuk Sir Adib sekali dengan 08 and also studio leader 405 untuk Part 1. Oh, dua studio. Sam ni saya pegang 2 studio. Saya rasa almost every sem 2 studio. Okay. Setakat ni lah. Saya tak. Saya satu studio and then subjek ada 2. Okay. Adakah suka sama suka ataupun kita Benci sama benci. Oh, benci. Oops, ada T rupanya. Tak ada. Tu boleh tanya Miss Ain. She knows better. I think itu is Private. cara penyusunan studio is basically ada a few framework lah. And consider tak semua directly adalah dia punya ni. So yang menyusunnya is basically sebenarnya saya lah kalau untuk the whole pensyarah, tapi untuk studio leader ada lagi pensyarah lain yang akan yang ni lah. Okay, faham. Dia bukanlah ke arah perbincangan je, basically dia ada a few penyusunan tu ada dia punya framework and rules. Like usually ada lecturer yang akan carry the students, macam contoh dia dah ambil semester 5, so semester 4. So semester 5 one of the tutors tu ataupun dia ni mesti akan ada juga. Or sometimes macam Sadiq before this is tutor untuk 08. So di semester dia naik jadi studio leader 08. Tapi ada juga yang macam tiba-tiba tak pernah masuk that particular studio, tiba-tiba jadi studio leader pun pernah juga. Dia depends kepada the availability and contact syarahan for the lecturers lah. Okay. So maksudnya kalau siapa-siapa lecturer nak jadi studio mana-mana yang disuka student tu boleh contact Miss Ain lah macam tu. Oh dah boleh. Bukan yang tepi lah. Dengan saya tak ada lobby-lobby lah. Tak ada backdoor. Tak ada backdoor. Macam kita pukul rata je. Kita kena tak boleh ada bias. Adil lah. Okay. Integriti tu ada. Jadi dah selapan dah ambil selapan kali. Depan yang satu untuk dua. Depends juga actually. And then usually by rotation lah. Let's say kalau semester ni saya dah studio leader, next semester usually saya akan jadi tutor. Berehat lah. So usually rotation basis lah. Okay, faham. Tumbuhkan rambut balik lah. Sam ni dah banyak gugur. Okay. Dah stress kan. Okay, faham. Then nak tanya juga, before this adakah Miss dengan Cik Adib student Sri Iskandar ataupun student dari Puncak Alam or Samarahan ataupun UIA? Mana kita tahu lah. Kita tak tahu. Mana tahu kan. Kena posting. Who knows? Okay, Cik Adib. Saya memang kalau degree saya student sini lah. Oh, so saya batch 2010-2014. Kantor dah umur kan. And then like after that master saya sambung dekat other universities lah. Saya sambung dekat UM. Faham. So siapa best sekali yang ada lecturer sekarang dengan Cik Adib? Cik Shahin. Cik Shahin, lecturer favourite korang. Jangan cakap macam tu, takut nanti. Kita semua favourite kita. Semua favourite. Dia ada Dayan Trisha hari ni.
Panggil dari Indonesia Dah. baru dia kat Itulah. sini. Baru dia kat sini. Oh, jadi belajar kat UM 3 tahun juga. 2. Kalau master 2 tahun. Masa 2 tahun lah. Kat UM 2 tahun. Okay, Quite menarik juga. Sebab Cik Adib daripada UiTM and then beza kan UM. Ada cara belajar ada beza ke? Cara belajar tu I think like the environment lain lah. So, Vibe dia lah. vibe dia lain lah. Sebab as we all know UM dia macam yelah ada a lot of mix kan orang. Ya, betul lah, betul. Faham. Saya pun ada terfikir juga. Macam mana kalau kita punya pemikiran ni, kalau kita belajar kat UiTM kan kita hanya orang Melayu saja. Bumi Putra saja. Bumi Putra saja. Tapi kalau kita belajar dengan tempat lain macam USM, UTM, U lain, kita bercampur dengan international student and ada mix. So mesti kita dapat pemikiran yang lebih ni. Tapi tak cakap UTM ni kita pun ada kita punya special kita sendiri. Cuma so tempat belajar lain-lain kan. So macam kita dapatlah pengalaman kita sendiri setiap tu belajar kan. Quite interesting ke sebab quite beza interesting. kan. Ya, betul. Kalau macam Miss Ain, adakah degree and master sama ataupun macam mana? Saya degree di sini. Okay. So tahun you Tak apa. keluar, I masuk. You keluar, I masuk. Oh ya ke? Rupanya. Okay. Sebab saya dia keluar 2014. Betul lah. I masuk 2015. One after. So habis 2020. 2020. Betul lah. 2019 saya habis. Oh beza dengan kita orang berapa tahun je Tak lah. adalah jauh Tapi sangat. time tu saya masuk BKN. Masuk PKN. Sebab dalam podcast ni kita orang gelarkan dia pakcik. Aku faham je Lamis kalau dia dah pakcik tu. Guys umur berapa guys? Saya 97. Saya 97. 97. Sama. Sumpah ingatkan you at least 1 tahun. Jangan at least atas 1 tahun. Sebenarnya. Kau kan 2019. PKN Bukan 19, itu 2019 baru habis sebab baru- diploma. Diploma. Sebenarnya saya punya perjalanan tu jauh. Understand. So macam misalnya 2019 baru habis degree. Betul. Saya baru habis SPM. Time tu tengah mencari lagi halu tuju. Ke mana nak pergi ni? Nak fikir masuk arki ke tak? Masuk arki ke tak? End up architecture. Rezeki sini. Ya, rezeki sini. Ya, nak habis lah pun. Betul. Nak habis Sikit. lah. Last Final year dah. Final Itulah. year. Betul. And then saya sambung after kerja, saya kerja setahun. And then saya sambung master lah. Plan untuk sambung dekat overseas. So saya dapat overseas dekat Sheffield. Tapi time tu COVID 2020. Yelah. Kekangan Jadi lah. kekangan dari segi parents saya tak bagilah. So bila walaupun you dapat marah, so, time tu saya dapat marah. And then tolak because COVID memang tengah Hype peak time tu tu. tengah Ya, peak and then betul. kita tak ada lagi vaksin lah. Kita tak ada lagi vaksin. Dia macam early stage punya COVID. Dia macam early stage. Time tu macam orang baru nak balik, kita nak pergi kan. Macam serius lah Di aku sini nak pun. pergi kan. Serius lah aku nak pergi lah. Macam Betul. tu lah. So because of the last minute punya things tu, I end up sambung dekat UiTM Puncak Alam. Sebab kalau uni lain time tu tak silap saya dah tutup kot. Saya tak ingat. Tapi like UiTM Puncak Alam time tu masih dah hujung-hujung registration, bukan registration, yang application. Application. So tu ialah plan B. So saya terus call and saya tukar. So masuklah UiTM Puncak Puncak Alam. Alam. So straight lah jadi master degree dekat UiTM. UiTM di hatiku lah. Uni Purple. Uni Purple. Darah purple. Okay. Faham? So maksudnya dah 2 guest kita daripada dia punya flow tu beza lah. Ya, betul. Ya, betul. Tapi yang penting dua-dua kes kita ni memang asasnya degree semua daripada UiTM. Yes, basic daripada UiTM. Betul. Betul. Okay, untuk macam saya nak tanya juga, dia terfikir something yang macam apa yang spark untuk, yelah kita student kan, apa yang spark untuk jadi lecturer? Sebab you guys muda lagi. Kenapa why not? Muda lagi. Maaf pakcik. Ini paling muda. Maaf pakcik. You guys muda lagi. So macam mana Cik Adi and Miss Ain macam come out with why not jadi lecturer lah? Ke ada macam why not jadi lecturer lah? Ke ada background lecturer ke? How? You should share. Tekanan hidup. Kira macam Tekanan hidup menjadi arkitek Macam Betul. Interesting. Saya rasa lah macam saya tak pernah imagine like masa jadi lecturer ya? before this kan. Tapi like macam I think like during
ni macam mana nak cakap, I think this is like around 2020 during COVID time. And then like during that time macam time tu like orang, banyak companies, banyak firm like they are downsizing lah. Kan. And then like my company is like my firm is among the companies yang downsizing. Tapi masa tu like tinggal 4 orang staff je. I was one of the staff during that time. Kan. Kira penting ah. Penting juga. Tak tahu penting. Tapi bila orang lain macam cakap tak ada kerja and things like that, tak tahu nak buat apa, like boleh buat dalgona coffee lah during that time. Kan. Tapi like korang like sangat busy during that time. Macam penat. Work from home tapi like macam 24 hours kerja. So it has come to a point yang macam penat lah. And then maybe I should just quit. And then I quit. Maksudnya memang ikut naluri hati. And then there's no like backup plan anything. Tapi just like maybe I need a reset lah, macam tu lah. And then like kebetulan time tu ada macam opening as part-time lecturer lah. Dekat sini, Sri Iskandar. Cik Syahin yang tanya time tu. Nak mengajar tak? Ada opening ni. Part-time, full-time during that time. Best friend lah. Best friend gitu. And then Dr. Jamal pun tanya jugalah. And then okay lah, boleh lah, why not kan. And then masa tu saya mengajar like 1 semester je. Ya, kita orang punya semester right. Korang, iya ke? Ya kan, waktu tu baru masuk structure bukan? Structure itu dah sem 4 tu bila dah masuk as permanent. Okay, sorry guys, jangan kecam saya. That was the time yang masa Kencana 03. Time tu. And then like bukan 01 betul lah, sebut lupa lagi 2 batch. And then like mengajar 1 sem, tapi and then like kebetulan time tu like memang dia perlukan 1 sem je lah. And then after that kerja balik dengan like ex-boss. And then I told my ex-boss, and then my ex-boss pun tanya, so they need like someone to work on their projects lah. And then I told my boss yang okay, I cannot like go back to office, but I can work on your projects. Kan, boleh lah tu. Sebab I need that flexibility sebab dah stress kan hidup. Ya, betul. So like kerja for like another 2 years, and then like tiba-tiba ada opening for permanent, jadilah lecturer. And then when bila orang tanya like, yelah best ke jadi lecturer kan, macam mana boleh nak run away from reality hidupnya. Reality hidupnya. Lecturer tak ada reality lah. It's been like kita malas kan nak layan klien kan, ramai itu. Layan student. Not necessary macam tu lah. Tapi like I think like different kind of satisfaction bila tengok korang boleh jawab structure kan. Lega lah kan. Jawab teori je. Saya exam. So before jadi lecturer, berapa tahun Cik Adib dalam industry? After degree I think like 2 years. 2 years. And then sambung master 2 tahun. And then like after master tu I think like actually lain sikit tau, sebab usually macam after degree kan, most of my peers, kawan batch tahun kerja and then dah sambung master. Ya, betul. Tapi saya kerja 2 tahun sebab masa tu pun jelah berangan-angan bercita-cita nak sambung overseas juga. So kumpul duit kat situ lah. Tapi time tu pertukaran government during that time lah. So macam tak ada any sponsor. And then like takkan nak kerja lama sangat. So I decided to just okay lah UM lah dekat dengan rumah time tu. So UM je. So Cik Adib orang Selangor. Kat situ. Selangor. Okay, maksudnya Cik Adib memilih untuk bekerja sekejap lah before. Betul. Tapi kalau nak sambung master pun memang requirement. Ada It's a requirement. Okay. Sebenarnya minimum sekarang 6 bulan. 6 bulan 6 bulan. Actually benda tu tak sure juga lembaga punya new regulation macam mana, because during COVID there is any issue boleh where diorang boleh direct. Sebab Tapi tak suka intake, right? satu tak cukup intake, satu lagi is because yelah you nak dapat kerja time tu memang susah sebab company pun retrench kan. So sambung, and then after you habis you punya master, you need to ada pengalaman 6 ke setahun baru you boleh daftar you punya graduate architect. So different dengan our times lah basically. And macam tu. saya dengar juga, Tak sure benda tu masih berjalan ataupun tidak. Okay. So saya dengar juga kalau intern punya pengalaman pun dikira juga ke? betul. Oh itu Tak saya kan? Tak sure. Tak sure kami lagi tak lah. sure. Sebab Ada dengar jugalah. bila COVID suddenly came kan, everything was so haywire that they And make then change lah. quite impulsive punya Betul. decision, because kita tak tahu COVID sampai bila and bla bla semua benda kan. So not sure actually the current regulation macam mana, adakah
diorang akan teruskan macam kami 6 bulan ke setahun punya bekerja baru masuk master, or they will continue with the batch that come from COVID lah. Fresh lah. Okay, Fresh lah. Kesian dekat geng-geng tu lah sebenarnya. Yeah. Sebab you guys masuk pun time COVID kan. Ya, you guys tapi masuk time rezeki COVID. kami masa tu dah Face to face. Dah face to face. Okay lah. Tak adalah macam online Okay lah, sangat. Quite saya lucky lah. start pada diploma and first sem saya diploma di Politeknik dulu. Memang COVID. So saya 3 semester saya online and after masuk sem 4 itu pun macam ada sikit-sikit online and face to face. So saya punya cara pun memang nampak lah ada effect banyak lah dekat kita punya pendidikan punya asas ni. Mana you prefer like online or like face to face punya Face to classes? face. Semua face to Dia face. I think the based on the subject lah coach. Okay, subjek yang boleh tidur korang online lah. Kalau design no. No. Cannot online. Because saya rasa pendengaran daripada lecture berhadapan tu dia lebih teliti dan lebih faham lah, jelas lah. Lagi satu heart to heart kan. Ya betul. Heart Kalau to heart lah. So kena marah. Pada depan lah. sebab Mata bertentang mata. Punya vibe lain. ya betul. Kalau So, kalau marah virtual boleh tutup je kan. So macam online ni saya ingat lagi saya belajar design tempoli online lah. Cannot go lah. Mungkin adalah something tu yang menyenangkan tapi based on kita punya study agak susah sikit lah saya nak catch up dengan orang lain. Orang lain mungkin online that's their way. Dia punya cara lah kan. Tapi macam saya ni saya perlukan berhadapan. So bila kita boleh direct tanya soalan kat lecturer ke kan. And kalau kita ada online tu dia macam ada jarak yang tak dapat yang kita nak sama dengan kita punya face to face. So saya memang kalau design memang prefer face to face. Design je lah. Kalau macam structure, macam bahagian teori kita boleh online lah. Cadangan lah kan. Tak lagi quiz ke? Quiz kan. Quiz So kalau macam Miss Ain kan, okay, macam Cik Adib dia bekerja dulu. So Miss Ain dia adakah Miss Ain tengok macam lecturer ni macam bagi inspirasi nak jadi lecturer ke macam mana? Kita tahu tak set daripada Sebab Cik Adib dia ada past story dia macam burn out. Burn out. So I nak quit daripada industri. tapi I rasa itu kira macam normal lah untuk architecture. Ya memang burn out. Ya. So Miss Ain macam mana? Okay, as for my part, I think I'm born in a teacher's family. Okay, Macam apa yang mana standard lah. Kalau mak ayah cikgu, anak kena jadi cikgu. Ya. Ui, saya tak boleh jadi cikgu. Kalau saya jadi cikgu, saya rasa saya masuk penjara kot. Sebab geram. kesabaran saya senipis bawang. Ya betul. Okay, betul kan? Kalau Kita nak spill the tea, tapi betul lah. sebab lecturer kita boleh sebab budak-budak dah besar. Budak-budak dah besar. And then bila I think being a teacher is very challenging. So maybe because of my environment, I really like to teach. Even since I degree. Kalau dulu kita orang ada lecturer Dr. Su. Kalau you ingat tak? Dr. Suzana. Okay, Dr. Suzana. So Dr. Suzana dia ajar subjek Archi Science. So saya suka subjek tu. So dia suruh saya pergi mengajar. So saya mengajar student dia. So macam time tu last time. degree ke master? Time tu saya degree. Saya degree, saya ajar budak degree. Wow. Tapi I think because of time tu dia tak sihat. And then dia macam dia need some help for teaching assistant. Okay. But end up macam yelah kita tengok lecturer dah Dah penat kan. So kita pun macam tak apalah Dr. Suai tolong ajarkan. So I pun ajar. Junior nice lah. lah. Dia ajar junior So lah dulu. start tu time tu uni. Time tu like develop skill lah juga kan, betul tak? kind of lah. So saya memang interested in psychology and teaching education. I mean like saya suka tengok orang bila faham. orang bila faham. Saya suka those engagement and everything. Baiklah. Cuma saya tak nak jadi cikgu sebab kena bangun pukul 7 pagi. Kena start kelas pukul 7 pagi. Ya betul. Pukul Pergi 8 pukul 8 pun aku tak mampu kadang-kadang. Pukul 8 kadang Pukul 8 pun student. kadang macam kita buat lepas tengah lah. Tak Dulu adalah. sekali lagi I think dulu. Sekarang pun I think better, flexible lagi yang sekarang lah. So because of that, tapi saya suka mengajar as sambilan je. My main passion is architecture. So memang ada target pun untuk in a certain level of Arki lah nak dapatkan kan. Lepas tu masuk degree Arki, mengajar. Time master saya buat part time jadi teaching assistant. Wow. So saya teach Yang tu kat mana? budak building survey.
dekat UiTM Puncak Alam. Saya mengajar dekat UiTM Shah Alam. So saya jadi teaching assistant. Saya sometimes saya buat part time ajar maths dengan maths untuk budak SPM. So saya memang suka mengajar. Asalkan mengajar saya okey je. Asalkan mengajar bukan dengan sekolah asalkan mengajar bukan dengan sekolah yang budak kecil-kecil. Tak nak bau telur lah. Telur. Busuk. Budak-budak punya bau. Lain. Saya rasa macam mungkin kalau yang tu saya tak tengok sangat dari segi Kesabaran maturity kot. Because bila bermain dengan budak, diorang ni lain. Lagi Macam zaman kita sekarang tengok, lagi budak zaman sekarang. Handphone. So bila kita tengok parents, ayah saya cikgu sekolah rendah. So school is my second home. Saya tengok budak-budak tu pun saya dah macam, apa benda tu korang ni? Macam tu. Saya memang tak lego. So that's why lah saya cakap kat my parents, I really want to be a teacher, but I think lecturer. Bukannya teacher. Because of the teaching part. Masih dalam bidang education. Tapi ingatkan, yalah dulu ada planning nak ambil AR dulu. Lepas tu baru masuk mengajar. Tapi why fit get better, basically saya dapat rezeki masuk mengajar awal sebab kalau Seadib dia direct, maksudnya ada part time full time kan untuk satu semester. But for me actually saya part time, memang betul-betul part time je, sebulan je sebenarnya. Lepas tu dapat terus offer letter confirm. Lepas tu saya kena apply time tu diorang bagi tahu ada application. Kita orang satu interview Masuk sekali masuk sekali. So time tu waktu saya dekat sini, saya plan masuk sebab alang-alang saya senang nak pergi KL untuk buat aki. So ambil freelance project and saya dah nak start bekerja lah as an architect. Dan diorang kata boleh apply for yang baru, maksudnya yang permanent position, and my parents pun macam apply lah, tak tentu pun dapat. Macam tak dapat kan. Macam tak dapat. Macam dah dapat isi tu kan. So saya pun isi je. Tak tahu rezeki dapat. Interview kat mana tu? Direct. Interview kat mana? Dekat admin punya building. Tahu green room tak? Green room. Sebelah green room. Okey. Kiranya macam Adi. Time tu tak kenal lah. Tak kenal lagi. Tak ada. Sebab yang Diorang pada Miss Ain keluar, Cik Adib Miss Ain masuk, Cik Adib keluar, betul? Betul. Okey. Even Sir Syahin pun saya tak kenal. Sebab saya masuk kerja yang sebulan tu memang tak satu studio, tak ada. tak ada. Memang tak ada langsung dengan Ke Sir waktu Syahin ke. kita orang baru satu studio? Ke before this adalah kan? Tak ingat lah. Okay, it's okay tak. Kalau ingat lah. Tak ada apa, boleh ingat pula kan. Okay, untuk saya quite interesting adalah Cik Adib mesti ada bekerja, adakah jadi master arkitek keluar jadi arkitek ataupun Cik Adib sebenarnya ada buat kerja, maksudnya skop berbeza. Adakah grafik, adakah interior? Sebab saya kenal nama Cik Adib quite famous di kawasan Selangor as an interior. Is it? Yeah. Mana kau dengar tu? Sebab my auntie dia cakap kenal tak Sir Adib. So macam Sir Adib yang siapa mana? yang auntie ni cik? Dia nak design dia punya interior rumah. So dia kata this the project dia. Lepas tu dia tunjuk muka. Ada nak muka lah. Muka Cik Adib. Dia Memang kata kenal lah. macam ni. Ajar structure. Macam familiar. Macam familiar. So macam cuba Cik Adib cerita sikit. I think like macam saya suka like design in general lah. So I don't like really limit myself to like okay buat architecture je. Okay. Macam tu. Tapi like macam I think like my path is a bit different as well lah. After master usually kalau you nak sambung part 2 pun master, you memang nak jadi architect lah. Betul. Straight away go to like practice and jadi architect kan. Tapi after master saya tak terus kerja firm. Saya like ambil like 1 year gap and then saya pergi volunteer dulu dekat Laos. Wow. So like Lain sikit lah. Sebab masa tu umur berapa Sekejap. Let me see. Volunteer apa tadi? Masa tu umur 26 tahun. 26 tahun after master kan. Macam tu biasalah I think like I don't know whether like midlife crisis datang awal orang kata kan. I don't know. Tapi like this is the time yang macam okay betul ke nak kerja firm and then back to like old routine balik malam and things like that. Sebab Maybe, saya boleh terfikir ambil master kan. Ada 2 je.
tak jadi lecturer, jadi nak ambil part 3. Part 3. Betul. Kind of Tapi lah. tak semestinya pun kita Betul. kita kan banyak cabang. Banyak cabang, banyak betul. cabang. We can masuk kontraktor, we masuk apa ID grafik. right. So like after that, okay lah, after 1 year gap tu, and then pergi volunteer kat Laos lah, buat whatever I want to do lah basically. Berapa tahun tu? Actually pergi dekat Laos tu around 3 bulan kot. 3 bulan 3 je. kat Laos. Oh. Interesting kan. Tu Macam Lari macam bidang dia sangat akan lah. dia akan change your perspective in life kan. Okay. Macam, and then like after that, and then okay, dah kena kerja lah, dah kena kerja. Mak pun dah bising bila nak Oh, kerja ni kan. Bila nak kerja ni kan. Bila nak kerja ni. ambil master tak sambung kerja. Gitulah. Tapi and then during that time like kebetulan like that company design and build punya company. Oh. So they don't really do Okay. just architecture, they do a lot of ID projects as well. Okay, faham. And then like and then during that time juga yang time tu master lah, and then after master kan, so jadi macam part 2 punya design lead lah during that time. And then buat a lot of ID projects as well, sebab usually kalau company nak survive kan, dia orang memang kena buat ID as well. Betul. Yalah. So dia fast money. Fast money. ID is fast money. Betul. Dan pergi intern pun, kita orang apa boleh intern kan. Mostly yang company saya jumpa pun memang semua IT. buat design big. Betul kan, sebab dia cepat. Kalau architecture dia, kita tahulah duration Proses. macam Ya, mana, betul. lama, like submission dah berapa lama, Ya. approval berapa lama. Design phase dia pun dah ambil masa berapa bulan. betul. Saya dulu intern tempat saya. Saya dulu ada project hospital. Dia punya design phase saya baru masuk. Dia kata dia dah masuk ke bulan ke-6 baru design phase. Belum lagi buat drawing BP and submission drawing lagi. Macam-macam. And after that belum ada lagi amendment yang perlu kita buat kan. So memang orang kata slow money lah kan. Betul. Macam maksudnya, adakah salah kita ambil ni? Salah. Saya buat kontroversi, adakah salah? Dia bukan Tapi salah. macam dia depends pada orang kot. Sebab architecture ni ni pada pemahaman saya lah. Okay, in my point of view, architecture bukan ajar you architecture. Betul. Architecture ajar you survival skill. Ya betul. So you memang jadi all rounder. You jadi someone yang very holistic. Cumanya bila you keluar daripada like belajar kan, you dah keluar daripada kepompong kan, baru you start to figure out you nak specialize kat mana. Betul. Because macam Sadip dia path dia different sikit. Ya, Saya memang betul. straightforward. Macam Betul. saya dah tahu apa yang saya nak. Lepas tu Basically, saya kerja. saya tak tahu apa I nak. Betul lah. Betul lah. Tahu. Maksudnya, I Betul. faham yang perasaan Sadip bila dia tiba-tiba nak ambil break. Sebab I ambil break after master. Tapi Sadip sangat produktif lah pergi sampai ke Laos kan. I duduk rumah, saya cakap kat my mum, boleh tak jaga saya 3 bulan, saya tak nak buat apa-apa. like literally, saya duduk rumah and berfikir benda yang sama macam Betul lah. Sadip. nak Betul break ke lah. kan? Betul Macam ke? betul ke kita nak ambil architecture, because master buat saya dia fikir lagi satu perspektif hidup yang betul ke ni benda yang aku nak venture sampai ke akhir. Dia buat fikir macam Ya tu. betul. And then you start to burn out bila you direct straightly daripada degree, you terus kerja, lepas tu you terus sambung master, memang tak ada break langsung. So Ya, time tu betul. saya macam betul ke nak ambil architecture? So dia pergi ke luar negara, saya duduk dalam rumah, dia diam. Saya memang tidur, tak buat apa. And until one part, you miss architecture so bad. Ya betul. You nak juga sambung arki. Maksudnya you nak buat juga. Time tu baru kita reset balik. Time tu saya baru start to, I really like doing high rise. So saya pergi ke high rise company and memang saya fokus on high rise. Ya. Sampai bangunan tu naik ke? Saya sempat sampai construction phase sebab saya handle a few high rise project. So some of it is design phases, some of it is schematic phases, some of it is memang dah nak ke CCC. So yang memang paling dekat is schematic and also documentation lah dengan construction sampai situ. Itu berapa tahun fasa tu? Fasa tu sebab dia banyak projek dalam masa sekali. Betul. Kalau you jadi arkitek, akan pegang satu projek. Betul. So I agree fahamlah on that. kenapa burn out tu sebenarnya. Dia like how saya pegang 7 tak silap saya time tu. So 3 daripadanya is design proposal, 2 tengah documentation untuk tender, and lagi 2 yang memang dah construction dah nak siap nak ke CCC. Tapi yang 2 lagi tu saya dapat because yelah you baru masuk, company takkan directly bagi you ni kalau you memang tak tahu apa-apa kan. So dia bagi start
phase by phase. And alhamdulillah, I think I really like doing high rise, and dan lega juga sebab macam kalau I punya company dulu sangat fleksibel, macam masuk 10.30 boleh asalkan kerja kau Ya siap. Allah, best ni company mana tu Oh. boleh bagi. Tapi dah tukar sebab sekarang ni company I dah memang attach direct dengan developer. So diorang memang dah jadi main architect for developer. So kalau you guys familiar dengan Exim punya Exim Sdn Bhd, Macam Area dia mana memang tu? banyak. KL memang mostly Banyak lah. high-rise dia macam Exim project. Exim punya yang project. salah satu projek Miss Ain handle dekat mana? Dekat Bukit Jalil. Okey, tahu. Bukit Jalil satu Apartment. yang semua apartment. Apartment. Paling tinggi yang saya pernah ni is 52 tingkat. Oi. And Wow. kena ada mechanical car park. Ya Yang itu Allah. paling Uish. style lah saya paling rasa. style. Sebab kita tak pernah kan buat mechanical punya Boleh car ni. park. Kita macam mau random kita ni. mau kita mau buat housing macam ni. Boleh kau ambil inspiration tu? Inspiration Oh, lah. yes. Tapi kita tak boleh buat Orang kat kata mechanical. Okay. Ada rendet lah. Ada rendet, Kita ambil okey. lain. Okey, boleh. Tapi macam cik misalnya kata tadi yang kita berfikir apa kita nak, kita benar dalam fasa berfikir tu kan. Ini macam is it normal lah, sebab kadang kita pun ada kat kita question kenapa kita ambil benda ni. Betul. Tapi benda tu yang menyebabkan kita dapat settle just kita punya planning in the future. So macam kadang saya fikir kan, lepas habis diploma. Diploma. Diploma kan. Lagi Oh, panjang diploma. kan. Nak ambil apa, nak sambung belajar ke tak? Sambung belajar ke tak? And after that saya tengok kalau saya nak bertahan dekat firm arkitek ni memang perlu ambil degree. Sebab Qualification. dia saya orang kata pengalaman time belajar tu bagus. Pengalaman time kerja tu pun bagus juga. Tapi we need to level up our skill. So kita perlukan pengalaman di degree Nak juga. cakap nak gaji tinggi je. Betul. Itu pun- Qualification. Itu pun satu hal juga. Tapi saya perasan juga apabila saya kerja time waktu diplomanya, banyak benda yang saya tak dapat catch up. Tapi lepas saya dah belajar 2 sem dekat degree ni, saya intern, saya nampak perbezaan tu. Macam mana saya boleh catch up dengan orang lain arkitek dekat company saya tu. So memang saya kata memang membantu banyak jugalah. Walaupun diploma tu sebab politeknik diploma kan lebih kepada technical punya study. Design tu ada juga design phase, tapi not detail macam kat degree ni. So memang sesiapa yang ambil architecture wajib ambil degree So Sambung. Miss Ain dengan Sir Adib dah ada pengalaman kerja kan. So apa ni arkitek ni yang kat luar, saya nampak dia ada 2 direction. So you nak pergi apa ni industri ataupun akademik. So dah ada pengalaman kan bekerja dengan mengajar kan. Dan dah pernah juga jadi student. So saya soalan dia macam ni, mungkin lari sikit lah. Apa yang kira macam macam mana vibe lama dengan vibe sekarang? Student tu macam mana? Sebab dulu macam tak tahulah zaman korang betul. 2010 kan, Miss dengan Encik phone maybe tak semoden ini. ChatGPT Dan tak ada. AI tak ada. Structure tak jawab pakai AI. So macam korang mana jawab tu? pakai AI Korang ke? jawab pakai AI. Apa tak? Maaf Syakau. Maaf Syakau. Sebab nak tahu kan. Jangan tiru Tolong jangan tiru. Jangan buat. Sebab zaman dah maju zaman sekarang dah kan. maju. So macam mana korang survival belajar tu? Macam mana Survival. critical thinking Critical. student tu daripada zaman yang dulu dengan sekarang, ada perbezaan yang ketara tak? Dia macam kelakar. Saya yang patut tanya. Macam mana korang boleh survive? No. Kenapa tak boleh survive dengan Kenapa korang tak boleh survive dengan Super great dengan like without AI. Sebab tu kita Survive nak je. tahu. Survive je. Sebab tu tanya. Sebab tu Nak tahu juga macam mana dulunya style. I think because of the way we brought up kot. Macam kita orang dibesarkan, tak tahulah kalau ni pun gap kita pun tak adalah jauh sangat. So kita orang tak dibesarkan dengan phones. Oh, Betul. So we not really independent on phone Phone. sangat Ya, kot. betul. And Betul. then betul lah. yang tadi Guys boleh Lupa. relate Guys boleh relate lah kan. boleh ke? And then during our studies, because there's this term that we call it self-educate ataupun self-learning. So self-learning for our generation is maybe kind of higher than this new generation because
pernah dengar tak, selalu kena budak-budak sekarang kena swap. Ya, betul. Kan? Betul. Budak sekarang kena swap. I think ada some pros and cons juga. Zaman kami, information tu tak banyak. Dia akan jadi banyak kalau you mencari. Yes. Macam you guys, information tu banyak tapi maturity dalam mengambil information tu kurang. Ya, Betul, betul. So betul. bila contoh Google kat ChatGPT, oh korang percaya bulat-bulat. Tak tengok sikit pun Google research betul tak ada orang buat. Kopi tu. Copy terus Itu betul student AI lain, 100%. AI 100%. So I think because of that kot, self-educated ataupun self-learning tu lah. Okay. Benda tu is datang daripada individual tu Ya, sendiri. betul, Saya tak betul. cakap semua tau Gen Z Okay, macam faham. tu. Sebab ada je yang masih Gen boomer. masih macam ni. Kita Gen Z early tau. Okay. Gen Z, okay noted. Kalau saya pula, saya rasa like macam ini like if kalau kita nak compare lah kan like our generation back then dengan korang sekarang. Tapi sekarang a different context lah, sebab kita tengok as a lecturer Lecturer. tengok Ya. new generation Betul, lah. betul. Tapi I think like during our time dia macam kita orang jenis yang macam terima je tau. Like whatever like a lecturer ajar kita orang terima. Redha. Something like that. And then it's very like typical conservative punya conventional punya teaching style lah. Lecturer kat depan seorang and then you know bagi lecture and things like that. And then kita orang jenis absorb je, tak question. Tapi like younger generation, especially like korang punya generation kan, macam somehow like the lecturer kena like macam active sikit. And then something to do dengan mungkin like short attention span. So Yeah, orang betul. kata TikTok generation kan. And then like kena keep the class interesting, which is very hard actually as an educator sekarang lah. Macam and then especially sekarang saya ajar subject history kan. And then saya ajar ancient, saya ajar modern. And then like nak keep the students entertained sangat susah. Ya, And then we have to betul. like active learning lah, itulah inilah. Kalau normal typical lecture yang kita orang dapat dulu, kita orang belajar dulu memang Aduh, Yeah. cikgu gone. selesai. Maksudnya Tidur macam semua. budak-budak nerd style macam okay tulis nota macam tu lah. Sempat macam tu Something lah. like that. Back Pun then pun it tak was ada. like that. Yelah, Pun tak borak ada. pun dengan kawan. Ah. Okay. Yalah, sebab interaktif punya style teaching tu pun sekarang dah jadi macam benda penting sekarang. Kalau kita tak ada ambil apa-apa selain cakap present dekat student, memang mengantuk. But Mengantuk. it's a nice punya evolution kan. Macam betul, mana betul. like to keep it interesting lah. Kalau tak boring lah Okay, kan. okay. Sebab basically I think zaman you guys waktu you dah sekolah rendah atau sekolah menengah, we have this term of teaching abad ke-21. Ya, Ah. So betul. and then you guys juga ada batch yang revolution of 4.0 kan, Ya. yang dah start dengan big data, dah start dengan AI, dah start dengan technology. Betul, betul. So of course kerajaan akan try embedded benda tu dekat sekolah. So bila embedded dekat sekolah, tiba-tiba bawa ke universiti. Kita orang tak ready. Kita orang tak ready. Kita orang kena ready untuk terima this kind of student. Betul-betul. It's not saying that I think terlalu Drastic. menyuap tu kena ada dia punya Ada had lah. ada had lah. Macam ada benda yang memang kena bagi budak mencari, kena ada benda yang memang kita kena bagi. Because if we don't give, you guys akan buka and berada di jalan yang mungkin agak salah dan berbeza, Terpesong terpesong lah, sikit lah Faham. macam Setuju, tu. setuju. So dia ada limit juga Betul, lah betul. sebenarnya. Tak boleh lah nak cakap pukul rata Gen Z ni. Tak boleh juga. Kesian lah kan. So I have this one thought of, kan selalu yang cakap Gen Z ni strawberry lah, TikTok generation ya. lah. Kan, yang tu kan is the boomers kan. But actually your kids juga. Ya, betul. So Yelah. last sekali masing-masing sebenarnya kena ada daripada parenting sampailah kepada teaching. Skill tu sebenarnya. Kita tengok juga cara maturity dia dalam study juga. Sebab kalau Betul. kita hanya harapkan dekat AI je, nothing can Betul. be Tak ada apa pun. successful lah. Susah. Tapi macam orang cakap kan, tapi of course ada yang boomers yang against AI in general kan. Tapi kita kena mengikut peredaran zaman kan. Betul. Jadi, I think like it's okay to use AI but don't abuse AI. Yeah. Kan, I think, use but don't abuse. Macam permulaan awal-awal TikTok lah. Ramai against TikTok. Betul. Betul, Kan? ramai against Sekarang TikTok. ramai Kan? Lagi tu. Ya gitu. Dah berjalan hidup macam nak ni. buat apa kan? Habis semua ada account TikTok. Awal-awal akaun TikTok di ban. Ah. Sekarang itulah itu Sekarang peredaran jadi masa. berita kan. Berita pun dekat dalam kan TikTok AI. Search engine generation sekarang TikTok dulu. Betul. Kalah dah Google lah actually. Betul. Actually TikTok is the new Google. Even Ya, like kalau you betul. guys nak cari kedai makan kan, TikTok. Google TikTok dulu instead of Google. Tapi memang betul.
Cara nak Everything dah jadi kan. Everything kat TikTok. Pasal Tak ada Gaza TikTok. semua Ya. tak ada TikTok. Tak ada. Sekejap, saya nak tanya Ghazali. Ghazali Serius siapa? lah. Are you sure? Sure tapi tak download lagi Tak lah. download lah, cik. Akaun tu ada tapi Akaun tak tu- download. Akaun dia. Saya dah delete lah. Eh, Azam tahun baru. Azam Oh, tahun tahun baru. Kenapa TikTok tu bad thing ke? Apa I think macam mana? like dia macam sebab dia tak cakap dia bad thing tapi Ah. kalau tak boleh nak control, we keep on scrolling and then like saya Kadang-kadang tend to kiranya tolak. tangan tu macam tu je tapi Sangat apa, muscle pakcik-pakcik. memory. Ya, saya dah cakap. Gelaran ni memang pakcik. Minta maaf cakap. Maaf sangat. So saya ada quote lah untuk pasal AI ni. Don't use ChatGPT as your secretary. Ya, betul? Tapi Jangan actually lah. kan, pasal ChatGPT kan, I always said to, tak tahulah, my current student kan, 01 dah pakai ChatGPT. I don't mind you use it. Tapi you kena ingat tau, ChatGPT ni is based on the prompt. Ya. So kalau prompt you tak berapa bijak jugalah Ya, jawapan betul. dia. Betul. Kalau Yang tu prompt betul. you bijak, memang bijak. That's why lah orang yang atas-atas kan, macam semua kata AI ni is quite Good lah. macam mana? Dia Dia, games lah. dia scary. Yes, Dia AI. scary sebab lagi bijak you, lagi bijak AI. yang Betul-betul. you, AI tu akan jadi. Betul? Tapi benda tu I think okay je kalau dapat orang yang kurang memberi input dekat dalam AI sebab memang antara tu je lah dia Ya, boleh betul. pergi. So you need to use it wisely sebenarnya. Sebelum you prompt, you sendiri kena tahu. Tak boleh nak ambil bulat-bulat. Sebab Betul. kalau ambil bulat-bulat dia macam you hanya ada information tapi understanding tu you Tak tak ada. ada. Kurang lah, Dia betul. akan jadi macam tu. Less of effort lah. Macam tu. Less of effort lah. Okay. Pengalaman penggunaan AI, less of effort. Good lah AI. Ya, dia Senang tu sekarang sebenarnya. tapi sekarang ni pakai juga ke AI? Kedua-dua? Cik Adik Pakai dengan je. pakai je. Pakai. kita minum dulu. Pakai kira pakailah untuk buat kerja ke masih pakai lah. Usually, tak? Guna juga kadang-kadang and then like saya selalu guna kalau let's say saya nak travel somewhere, tolong buat itinerary including like these places. Oh, good Senang. idea. Serius senang gila. Senang. Tapi itu just the baseline. Tapi of course kita akan Masukkanlah apa nak kadang-kadang kadang-kadang ada benda yang tak best pun sebab dia based on certain information on the internet. Kan? Contohnya dia just macam tu je. Tapi bila kita check balik, contohnya tempat tu bila Google Dah tak best pun. tutup. Oh, okay, Macam tu. faham. Ada Cik Adik memerlukan tu sebab tak ada orang rumah lagi lah kan. Selalu orang rumah akan buat. Selalu. Okay. Maybe. Okay. Segala macam Miss Ain, adakah tanya resepi? Lu tanya resepi. Saya beli kat luar je kot. Tak adalah. Tak ada. Just Kalau okay. tak ada saja. Kalau I think AI itulah saya pun memang guna untuk travel. So kalau dia ada orang rumah pun, orang rumah dia pun akan pakai Oh. pakai AI juga saya rasa. AI juga, Itu okay. standard. Tapi kalau benda-benda yang kecil-kecil kita pakai Sebab okey dia lah. general. Sebab betul. dia boleh dapat data general. And I think AI juga usually saya guna for the structure. Which means macam in any work you need to have a certain structure of things ataupun procedure of things kan. So sometimes you tak sempat nak berfikir semua. So you just You dump need dulu. framework. Dia buat dulu framework tu. So start daripada framework tu, itu jadi the first baseline yang mana saya akan move around. Ya betul. Usually macam tu. Yalah. Tapi dia tak akan jadi benda yang kita totally guna sebab not all the information is Useful valuable lah. lah Ya, sebenarnya. betul. Sama juga macam travel. As simple as kalau buat trip ke Korea tapi saya nak budget RM1,500 je. Pada pandailah AI tu fikir nak buat RM1,500. Lepas tu daripada baseline tu baru kita boleh kita dah tahu dah kita punya contingency kena berapa. Yang ni sebenarnya makan berapa. Ni semua. Betul. Itu je sebenarnya. Ya betul. Cuma nak dapat the base idea lah. Ya betul. Dia sebelum dapat untuk base ChatGPT. idea. I think AI is very helpful. Kita kena bijak lagi lah daripada AI. Itu semestinya. You betulkan AI tu balik. Betul. You're wrong. Sebab AI ni macam dia nak bagi spark lah idea kat. Spark idea, bukan pakai idea AI. Betul. Bukan pakai betul. idea. Okay. Kan takut pula yang Pak Wan, yang waktu podcast tu cakap boleh. Jangan pandai Jangan salah faham ya. Dia untuk spark idea I think it's interesting Ya. lah. Ya. Tapi bila spark idea lah you can start to capture these things sebenarnya possible. Mm-mm. Tapi how? Kat situ baru your mind start to bergerak betul. sebenarnya. Critical thinking lah. Critical thinking. Tapi bahaya juga kalau semua orang pakai AI. Nanti start daripada tu siapa nak? Maksudnya
kan ada sekarang kata kalau semua benda berteknologi nanti orang punya workers dah makin kurang sebab berteknologi. Dia pakai macam accountant dah mula nak pakai. Takut ada designer something. part ni kita tak tahu kan. I Ada think future. kalau untuk designer certain things mungkin tak juga. Sebab you still So need the human touch betul, juga. you need to human touch. So designer kita selamat. tak as simple as architect kan. I have one friend yang dia dapat job freelance dengan Petronas. So dia buat untuk oil rig punya accommodation. Wow. So dia orang nak renovate. So bila nak buat oil rig kan. Ya. Oil rig ni memang Risk lah. satu dah lah risk, satu lagi macam tempat yang you tak boleh nak tiba-tiba dump a concrete there Ya. to Betul, build. betul, You ya. memang kena ni everything. So as simple as project yang macam tu, you need a human touch. You bayangkan kalau orang oil rig tu dia akan duduk kat sana 6 bulan tak silap. Ya, I. 6 bulan. Macam like banyak bulan Yalah. dekat situ, and tempat tu memang kena selesa. Ya betul. So orang selalu diberi bayang lah oil rig ni macam dia punya tandas pun semua ke laut kan. Tak ada. I tengok dia orang punya design memang macam Proper proper, really Betul tak? proper accommodation. Itu dia buat konten je kat TikTok dia je. macam semata-mata kan. Tapi oil rig punya ni memang good lah kan. Tapi dia punya facility dia bagus lah sana. Facility is memang very bagus. good. Sebab dia orang memang ada arkitek dia. So that design, itulah human touch yang kena ada. Betul. Sebab you kena tengok human behaviour of the people yang kerja kat situ, the community, the macam like the worker punya daripada pagi sampai malam kan apa yang diorang buat. Itulah site analysis. Tiba kan. Dah masuk lecture satu. Untuk projek tu. Kita Almada itulah submission human touch. bila? Garuk kepala kejap. Garuk kepala Tapi macam lecture sendiri lah, waktu Miss Ain ada waktu zaman COVID betul? Korang betul. waktu tu ada pergi trip ataupun tak? Oh, waktu saya tak ada. Ya Allah kesian. Ke sebabnya- trip online lecturer buat macam ni? Tak ada. masa belajar je. Macam kesian sangat je. Yalah. Kan macam korang tak ada Tak trip ada kan? kan? Macam mana nak site analysis? Macam Time mana tu korang? site analysis Virtual je lah. virtual, literally kita orang akan buka Google Earth, Google Street, Google Street. Time tu literally and then okay. time tu dah lah site dekat Terengganu tau. So site tu tepi pantai. So Okay. pandai-pandai je lah, faham pantai. Maksudnya merasai sendiri lah. Merasai virtually lah basically. Duduk depan kipas. Duduk depan kipas sambil scroll jalan dekat pantai Ketapang tu kan. Time tu Main pasir depan rumah. Lagilah time tu kita orang siap kena quarantine. Ui di press gak lah. Sebab kita extrovert Tapi kan, ramai tiba-tiba kena faham. duduk satu tempat yang you tak boleh keluar dan tak boleh bersocialize. Challenging lah. Challenging lah untuk Faham. saya. Untuk saya dan kawan-kawan. Cik Adib tak ada kan fasa tu kan? Cik Adib okey kan? Dah Time pergi tu Laos. kerja. Time tu kerja. Time tu tengah Itu burn. kerja. Time tu tengah Kerja. fasa burnout. 3-4 orang. Saya seorang part tu arkitek time tu. Yang lain semua like InsyaAllah. part 1 kan. Banyak Barai lah. projek. Ha? Time tu banyak projek. Time tu banyak buat proposal dengan ID lah. Oh faham. Yelah sebab ID still ID, boleh ya. ongoing lagi Betul lah. kan. Kiranya balik, mandi, tidur lah. Balik, mandi, Tak tidur. balik. Time Work tu from tak home. balik. work from home. So memang Oh for home lah. pukul 3 pagi boss text. How is it? Macam terus rasa macam ada anxiety kan. Okay. Sambil pegang kopi. That's very bad. Okay, saya ada soalan. Rasa kebanyakan student yang tengok ni semua sudah architecture lah. Jadi mesti diorang nak tahu apa yang lecturer akan buat untuk jadi arkitek yang power. Sebab mungkin ada yang tak adalah power. Design Design achieve lah. achieve Achieve lah. the design tu. Sebab tengok juga mungkin ada yang tak nak jadi ambil apa? Ambil arkitek. Ambil arkitek. Macam Tak apa. So macam mana? Apa Macam semua mesti tertanya kan sebab kita punya background tengah tunjuk. Sabar je lah. Encik Syafiq sabar Encik Syafiq. Kat belakang Sabar. stage semua macam kenapa? Kan lah. Sabar. Okay. Tadi soalan tadi. Macam mana kalau lecturer dapatkan harapan kat student tu, budak ni dah faham. So dia boleh pergi ke stage seterusnya. Anda layak. Anda tak game over. Macam tu. Faham tak? Tak repeat lah. Tak, maksudnya dia punya sorry ada internal sendiri. Teruskan. Macam mana lecturer macam nak fahamkan student ni, harapan kat student yang you already achieve and then you can do. Macam mana benda tu yang nak bagi kat student faham. Kadang-kadang student ni ada persepsi yang lecturer ni beli aku ke. Dia faham tak? Dia student, dia pun manusia. So macam mana benda tu nak Yes. guide. So susah sangat soalan saya.
Jadi soalan ni Continuation continuation dengan lah. yang macam mana Ah, sama je lah. Macam susah je nak jawab kan. I think sebenarnya you kena faham dulu arkitek tu apa kot. Sebab benda tu akan diberitahu usually lah memang waktu you semester 8 which is you akan belajar architectural practice. Ya. So basically ni saya explain terus lah lalang je a simple thing. Arkitek bukan yang ada yang buat design je. Dia ada resident arkitek yang duduk kat site. Dia ada yang memang kalau designer mungkin ada specialist in hospital kan. Macam dia grab dengan medical planner. Ada yang boleh pergi ke interior design. Ada yang jadi game designer. Ada yang jadi BIM modeler. So sebenarnya arkitek ni jadi is very various. Wide lah. Dia very wide. Sebab tu saya kata tadi we know everything but we need to specialize in one thing sometimes. Sebab itu lagi mudah untuk you punch through you punya kerjaya lah, pathway of kerjaya tu. Kalau arkitek ni nak pergi ke graphic design ke, Boleh, tak ada masalah pun Why sebenarnya. Why not? Because I have my previous degree student juga kat sini yang sama batch dengan I. Tapi dia ambil master lambat sikit lah. Dia memang jadi game designer. Tapi dengan international company lah. Kira dia remotely work. So macam kita kena narrow sikit lah kita punya. Tak lah macam maksudnya building tak semestinya. Itu atas masing-masing. Cumanya last kali macam saya cakap lah, architecture ni it's not learn about architecture je. You learn about the survival skill. Actually how to survive lah. I think lah. And then like contohnya kalau macam like good architects kan. Again like what is the definition of good architect kan. So tu kena tanya jugalah. And then like maybe like we have like some star architects kan. And then like I think like kita boleh study from their ethos contohnya. What makes them like who they are today kan. And then at the same time like macam betul lah macam yang Miss Ain cakap kan. Arkitek tu pun tak semestinya like someone yang design je kan. Sebab of course akan ada design architect, project architect. And then like not all like good architects are good designers kan. Especially contohnya macam in the market right now kan. Tak semestinya lah orang tu ada AR like they are good designers kan contohnya. And then like tak semestinya like good designers they would become like big bosses like owning the firm kan. It's usually like that. And then Yalah, sebab saya reality rasa sebenarnya. kalau yang arkitek untuk menjadi arkitek yang part 3 and buka firm sendiri, arkitek adalah businessman. Itu memang kena Arkitek ada. adalah businessman untuk yang fokus pada firm lah. Saya tengok macam bos part intern saya, dia sangat macam business oriented. Dia betul. business oriented. Dia sangat macam tu. So dia ada banyak connection and contohlah macam after one project, saya ada project dekat Terengganu. After one project, dia dapat project yang sama dari company yang sama, klien yang sama dekat tempat lain pula, contoh kat Kuantan pula. So dia punya project tu berterusan pula. So saya rasa arkitek ni sangat boleh buat duit lah. I think boleh buat duit untuk yang ada business Ya betul, businessman lah. Macam tak semua arkitek juga yang ada AR dia nak jadi bos. Sebab ada je yang memang last kali kan jadi apa kita panggil macam associate director. Sebab kalau company saya dulu yang diorang ialah AR yang memang tak nak fikir business. Tapi kalau diorang dapat masuk projek, diorang akan dapat percentage. Dia macam tu. So most of them were team leaders lah. Kalau kami is a team leaders ataupun head of department. So that department yang ni dan projek tu diorang akan dapat masuk is because contohlah kan macam saya cakap tadi, saya buat high rise kan dengan Chin Hin punya developer. Usually kalau Chin Hin berpuas hati dengan projek ni, dia akan bagi another project. So last kali pun continuous macam tu je sebenarnya. Itu yang penting. Kalau kita dapat sekali kita jumpa Trust lah. kita jumpa apa lubang yang betul-betul boleh bawa lubang lah macam boleh tebuk benda tu, kita dapat berterusan kita punya business. So memang boleh pergi jauh lah. Rezeki lah juga benda tu sebenarnya. Tapi in the same time kena cari backup punya support project lah untuk importantly kita kena build trust lah. build trust. Kena build trust dulu. So how we communicate with client, how we contractor and other. Kalau kita buat like shitty jobs kan, takkanlah dia nak repeat kan hire kita. Ya, betul. And actually architecture world is very small. In the end kan macam your friends to friends is kawan. Because ada juga yang macam one of my lecturer dulu waktu I sama master, kawan dia yang ada company baru buat startup.
kiranya macam dia punya yang nak minta kerja tu is my friend waktu degree. So dia tanya macam time degree budak ni boleh buat kerja tak? Budak ni boleh ni tak? Kadang-kadang macam pusing-pusing you makan Jumpa orang yang sama. je. Betul ke? Macam korang jugalah nak minta tempat intern kan. Betul. Ya betul. Sebabnya tempat intern saya pun Ya. nak cakap lah architecture kat Malaysia ni kecil kan. Dekat tempat intern saya tu arkitek tu adalah satu kelas dengan Cik Farid dengan Cik Al. Lagilah. And then saya agak macam impress lah dengan batch Cik Al ni. Sebabnya ada yang dah doktor, ada 2-3 orang dah jadi AR. So macam Quite ni juga kan. Maju lah. Ya, aku dengar harap lah batch kita macam ya, tu lah. ada ke kat Okey. dekat office mate aku ada ke? Dia kata Amin. memang Encik Al tu antara budak yang apa yang pandai lah. Siapa Cik Al? Sebab Dia tengok muka tahu dah. Doktor AR. doktor sorry. Al. Sorry doktor. Dr. Aiman sebenarnya. Kita selalu panggil dia Cik Al lah. Sebab kata dia tu nama glamour. Ya. Nama glamour. Mungkin boleh jemput dia lepas ni. Maybe. Ada pengalaman. So Tapi saya agak You should. You should Ya, actually. kan? You should. sebab dia punya thinking wise very macam Yes. Sebab Cik Ali is actually my lecturer. Oh. So waktu saya yalah, aku degree Cik Al lah. memang tak dekat sini. Sini. Iskandar. Tu Dia Cik lama Al dah. mengajar kan. Time tu Dia Cik dah Al lama rasa lah. baru setahun ke 2 tahun time tu. And I think he's one of the lecturer yang memang buka minda lah. Sebab macam dia cakap lah, tak semua orang jenis yang suka baca buku. Sebab Betul. kita graphically kan kita suka visual kan. But kalau macam saya memang prefer membaca lagi sebenarnya. Sebab gambar ni saya lambat sikit, imajinasi saya lembab sikit waktu. Saya lebih ke arah yang membaca sikit. Time tu je lah. sekarang makin laju. Sekarang kita tengok. Betul juga. So Cik Al is very helpful to accommodate my kind of study punya cara kot. My Okay, cara Sebab study saya something ingat like kita that. time saya 5. Sebab saya create dengan Miss Ain. Ni you ada refer apa buku? Ada Wah, berapa ya. refer New Food tak? Oh saya alamak saya nak jawab ni. Tapi itu ada approach yang betul lah. Yang apa? Proses yang betul lah perlu buat kan. Nampak juga. So macam kita buat podcast ni ada macam good jugalah. Ya, So betul. kita tak tahu benda ni macam macam kita orang tak tahu yang arkitek ni sebenarnya ada terlalu wide bagi kita. Sebab Betul. kita macam building. Tak kau Building, jadi rumah, kau jadi banglo. interior. Macam tu. So maksudnya quite good lah. Ya macam tu. betul. Okay? Adalah harapan tu. Tapi saya pun Adalah macam harapan tu. Harapan tu masih Adalah ada. harapan tu Okay, macam saya nak tanyalah untuk kata kita pun sebab abang-abang kat belakang tu dah macam macam tu kan. So saya kena Tak apa, risau. faham. So macam saya ada sedikit untuk di hujung-hujung ni nak tanya apa harapan sebagai seorang lecturer kepada student. Untuk macam maybe kata-kata semangat ataupun kata-kata Kita yang ni- untuk part 1 ke atau part 8 ke atau how yang ambil arkitek. Tak apa, kita ataupun mulakan. orang luar ke. Kita mula dengan Cik Adib lah. cara untuk orang survive lah. Quotes ke. Okay, tadi ada macam soalan yang tanya pasal macam ni kita nak tahu like apa students tu macam boleh push more and things like that to become like good architects or something Yeah. like that. I think like macam as educators sekarang educators Boleh lah cakap macam tu. educators kan, I think like it's always like macam kita orang memang akan selalu try to push like students untuk give more, and then like as student pun I think like you guys should always give more kan, jangan like bagi bare minimum. And then of course macam like harapan kan, I think like jangan focus on like just studying and macam boleh be active, do whatever you want as well. Yeah. If you want to do like a lot of things, do a lot of things as well. Jangan focus on study. Of course kena study Yeah, lah betul. kan. And then like macam what you guys are doing right now is very good kan. Macam it hones your skill as Ya well. betul. Sebab yelah kita kena ingat architecture is not just architecture. Yeah. It's a lot of things as well. But- Kan if you guys like into like this kind of things, then do Go this kind of on. things Yeah. Buat kan. je. Buat Buat je. je. Sebab sometimes kadang kita pun kena keluar daripada comfort zone kita juga. Betul. Betul, agree. Mungkin akan ada DJ radio. Who Anda knows? tahu. Macam saya. Macam kita orang. Anda tahu. Dia macam kita orang. Sebab kadang benda yang kita buat lain daripada study ni, dia boleh reset balik kita punya mind. Betul. And after kita buat study balik, okay kita boleh fokus more. Ya. Ada sebelum ni. Okay, kalau Miss Ain macam mana? Harapan Harapan ataupun nasihat-nasihat kepada Gen Z. Actually last time kan saya ambil 01 kan. So ya. ada this 101 student.
kalau ada di sini kan. Kalau yang tengok Dengar tu. kita push so that student memang dah penat. So somehow dia memang like said to me, "Mi, saya dah penat." Dia Dia memang jujur macam, "Mi, saya dah penat." Kalau Sampai yang ni dia akan bahan balik. ni maaf Syakah. Ni maaf tapi yang ni memang good critic lah ni. Sampai tahap macam tu kan. Dia memang cakap macam tu. "Mi, saya penat." Penat belajar. Penat buat design tu. Sebab bila kita kan ada a certain kita kan dah bagi kita punya expectation kan. So sometimes tak semua student tu laju. Semua orang ada different learning phase. Ya, Saya boleh cakap lah benda tu. So time tu is terkesima jugalah. Tapi ayat saya is last kali, hidup ni memang penat. Hidup ni memang penat. Sebab kalau hidup ni tak penat, kita memang dah meninggal kat syurga lah. Ya, betul. So pastikan you punya penat tu penat yang berbaloi. Dan kalau you penat, rest, bukan stop. Sebab sometimes kita orang pun penat juga. Ya, Kita betul. orang pun need a reset. We also have the same phase benda tu. Ya, betul. Tapi tak kata yang mungkin kita orang kena is memang habis master. Time tu baru betul-betul penat kan. Mungkin untuk that student, time 01 tu dia dah rasa dah benda Itulah. tu. Macam too early lah. Macam too early. Hmm. Tapi it's good that you try. Ya, At betul. least you Betul. try. Ada lagi ada. Ada lagi ada. Ada. Alhamdulillah. Lepas saya semester 2. Macam Lepas gini saya dek. semester 2. So I think benda tu yang buka mata saya jugalah. Yang semua orang memang akan penat. Tapi buatlah penat yang you berbaloi. Dan buatlah benda yang penat tu yang you suka. Sebab bila once you suka, somehow you rest pun you akan tiba-tiba aku Dia nak bawa akan- balik lah. Ya, Aku nak bawa betul. balik. Lepas tu tersenyum sendiri. You akan buat juga. Dia kadang penat tu akan bertukar jadi satisfaction juga. Betul. Kita penat kan nak submission kan. Ya, Semua orang penat betul. kan. Tapi bila dah submit tu macam lega. lega. And then macam Sen depan ambil lagi. Okay, Ya. kita start new. Sahut macam tu. cabaran. Sahut cabaran. Tak ada pun yang quit. Okay Ya, kan. Okay je, Alhamdulillah. Habis lepas tengok result, alamak kena. Yang itu no comment lah. Yang tu Tengok result, okay. Dia tu macam So, motivation lah untuk Itu je lebih. lah yang saya boleh cakap. Betul. Memang Okay. akan penat tapi you buat kos lain ke apa-apa ke, memang Ya. itulah Semua kos hidup. pun susah. Semua kos pun susah. Dia satu quotes pendek, hidup ni keras dik. Hidup Dia ni kena. So kau hadap je dia. Okay, untuk episod kali ni kita lain sikit sebab ada guest kan. Episod satu kita betul. Ni macam first episode lah. first episode ada guest. Tetamu. So kita nak buat benda tu as a moment lah. Ya. So Studio Senja ni kan first time. Ah. So kita nak lecturer untuk tanda tangan Yeah. Abang Zahir masuk. Oh, Oh, lah tak nak sure. masuk pula. Minta maaf ya. Abang teknikal ni. Abang tak nikah Abang lah. cameraman lah, abang cameraman. Abang Okay, cameraman. kita minta untuk lecturer untuk tanda tangan di sini. Nak Pen, mana ni? pen. Sign kontrak, Ada okay? Kontrak kan. Saksi ramai. Okay, boleh aku tolong saksi. Sign je Jangan kat mana-mana. So ni kira macam bukti lah yang kita orang Oh, dah kat berjaya. atas, Kita dah berjaya buat podcast ni ada Yeah. guest. Belah atas. Row atas. Oh, atas. tak kisah mana-mana. Saya macam ni. Tak, Director minta tuan manager. Maaf Bersama ni Anthony. Tak apa. Bebas Oh nanti ada. Oh ada. 14 guest. Okay, ada 14 guest guys. Nantikan lah untuk don't forget to episode subscribe seterusnya. Itulah. Kita tengok. Walau Ya. nak subscribe. and turn on ni notification. Tengah Tekan cik. butang lonceng. Macam awal sangat ending. Tak apa, sementara tengah Sementara ada guest lah. tu kan. Okay. So macam quite interesting lah. Mana tahu lepas ni kita akan dapat button plug. Wow. Kita tak tahu. So diorang ni ada orang yang tak awalnya datang. Ya, betul-betul. So kita Ni akan ada orang yang terawal dan support kita punya podcast lah. Ya. Ya. thank you. Thank you Okay. so much. Uish, seadik sangat. Mahal ni dua-dua tanda tangan ni. Sang dia sangat artis. Tangan lecturer arkitek biasa lah. Mana tahu nanti one day dah jadi Tunjuk AR, kamera. at least sorry. kita dah ada tanda tangan dulu. Ya. Okay, angkat Macam mana? sana. Oh kena angkat. Oh like okay Angkat like je. that. Oh, ada love. Weh aku dah tak ada. Nampak ke? Nampak ke? Nampak? Nampak tu. Nampak. Sikit. Terbalik. Itu Betul lah. Maaf pakcik macam tu. Alright. Okay, thank you. Alright. Okay. So dah habis tanda tangan, maksudnya masa menceburui sebab yang kalau boleh tengok belakang tabi macam ni dah. Duduk Guys, angkat, macam angkat. ni. So kita kena Tuan manager sabar. So kami daripada Studio Senja nak thank you lah for support our podcast and kita orang sangat
lega dah. Macam okay lah kita mesti dapat support and Daripada lecturer lecturer semua. dan berbesar hati Daripada untuk Akisa semua. ya. And shout out to Akisa. Tak kisah. So boleh ruangkan button komen korang. Ya, betul. Penuhkan Komen, komen. Beritahu Nak lagi. apa kat bawah tu Komen. komen. Betul. Jangan Komen order je. Mana tahu episod seterusnya korang nak buat challenge ke sketch on live. Oh sorry situ. Okay, Ya. Situ. Oh sana eh. Mana situ. tahu mana kamera? Kamera di tengah. Sana. So, Jangan jangan berebut. Jaga. So macam kita rasa minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Yelah umur kan sama tapi lagi tinggi. Macam tu. Sampai Kau ni okey-okey je kat sini tau. Jangan libatkan aku. Aduh, okay, macam tu lah, kita minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke terasa. Dan Sama jugalah. sangat terima kasih sebab sudi datang waktu malam. Kita shoot malam tau. Itulah. Sebab pagi dua-dua ada kelas. Okay. Dah, kita orang pun ada kelas lah. Kita Waktu senja kita orang shoot tau. senja. Tidur senja. Okay. Okay, untuk kata-kata terakhir kita ada Kita. apa-apa? Jangan lupa subscribe. Don't forget to follow our IG and Ada TikTok ke? Ada. Coming soon. Coming Coming soon. kita akan keluar teaser-teaser. So kalau ada apa-apa penambahbaikan, boleh saja komen. Ruang di bawah. komen, okay? 1, 2, 3, cut off. Students, senja.